8.40. 8.30. 8:30. 8:30. Dah siap masak. Fahri pun dah makan nasi tadi. Barulah saya gorengkan fries ni untuk dia. Nak water? Go get it lah, minum air. Minum air Fahri. It's salty tu, dia makan garam tu. Mommy, it's mosquito. No, don't touch her. Don't touch Fahri. Dangerous lah. Yes. Ada lebah mati. Dia kata mosquito, bukan mosquito. Banyak lebah kat sini. Saya punya message tu akak manajemen ni tak baca pun lagi. Tak tahulah. Tak blue tick pun. Kena buat samping lah kan. Bahayalah lebah. Kita nak kena pergi beli barang sikit ni sebelum ambil dia orang kan nak kena pergi Segi tu kot. Sebab kat Segi ada isi ayam frozen. Nak water Mommy. So hari ni kita habiskan ayam yang Fish play water. Fish play water lah. taklah. Ayam popcorn tu. So kita buat popcorn chicken dengan kuah buttermilk. Untuk bekal Sabila juga tadi. Mommy. Ni smaller nak makan tea Mommy. Okay. Mommy makan bigger. Thank you. Tak jaga makan aku baru-baru ni. Boleh pula makan fries. Sedangkan bukan waktu makanan saya lagi. Patutnya pukul 10 baru makan. Okay Mommy. Macam sweet lah dia like this. Selasa 7 Julai 12.28. Hujan ni gelap. Asalnya saya nak pergi Segi dulu kan sebelum ambil dia orang ni. Sekali pukul 11.40 tadi Fahri tidur. Saya macam kalau nak pergi Segi tu pukul 12 nak kena keluar dah lah. So macam kejap sangat Fahri tidur. Fikir. Saya dapat idea nanti sebelum ambil Abu dengan Fatimah kan, diorang balik Kafar tu baru saya pergi Segi. Sebab dia pun satu laluan. Basah terus gerak. Bagus. Dah suka pergi NSK kan, tapi NSK tu saya pun tak perasan kalau diorang ada isi ayam frozen. Kali kedua pakai baju ni. Ini baju yang pakai masa family day company Miro dah itu. Hari ni ada Ilhan, Abu, Fatimah kan, Subik Syah bapak dia ambil. Bermula minggu depan saya akan hantar Subik Syah pergi rumah pengasuh dekat Taman Seriwatan. So saya macam okay, kita nak pergi Watan. Nak kena hantar Subik Syah tu hari Isnin, Selasa dan Khamis. Selasa dan Khamis tu kan Abu dan Fatimah pun pergi Kafar kan. Kafar pun dekat Watan juga. Saya sampai fikir lah macam kalau macam nak jimat minyak kan, apa kata Subik Syah balik je dengan saya kat rumah mak. Lepas tu nak pergi Kafar tu baru saya drop dia kan. Ialah satu laluan kan. Tapi fikir-fikir nanti nak kena masih buat makanan juga untuk dia kan, which dia pula tak tahu juga preference dia macam mana kan. Kasihan juga dia kalau dia tak makan
Kan ke contoh chicken, buttermilk chicken kan, dia tak biasa kan, kesian juga. So sembang dengan Mirul kata hantar je lah dia pergi ke rumah pengasuh tu. Tak payahlah sampai nak bawa balik semua ke rumah mak. Serabut lah dia. Betul lah tu. Betul lah tu. Semalam Sabila sidai baju pukul 5 petang macam tu, by right dia macam dah mostly dah kering dah. Tapi saya tidak angkat baju-baju tu tadi. What I did was, saya just angkat the whole ampaian tu, letak kat tempat tak kena hujan kan. Tapi kalau hujan lebat, kena juga tempias. Patutnya angkat je tadi, tapi dah Fahri nangis-nangis. Nangis-nangis, so nak pergi dokong dia. Ya Allah, berat sangat dokong Fahri. Jangan awak cakap sangat berat betul. Mak Subisha message kata Subisha tak pergi sekolah. Tapi yelah, tak ada, saya pun tak ambil dia hari ni kan. Dia kata semalam mak dia cakap ayah dia akan ambil, tapi rupanya dia pun tak pergi sekolah. Pagi tadi Ilhan tak menangis. Saya macam wah, bestnya Ilhan tak nangis. Wow. Sabila setakat ni kehadiran dia penuh 79/79 sepanjang bulan 1 sampai lah, tak tahu bulan 6 hari tu lah kot Lepas tu Ilhan dia tak datang 3 hari yang dia demam hari tu, 76/79. Saya cakap kat Sabila, kalau kehadiran dia full tahun ni saya bagi dia RM50. So dia semangat lah, banyak 50. So saya buat ayam buttermilk dengan sayur kubis masak lemak. Saya pergi juga isi minyak sebab saya nak kill time. Kalau tak, saya terlampau awal dia nak keluar lagi. So sekarang 12.49, confirm dah keluar lah. Pengsan teruk. Makan nasi dengan ayam, lepas tu makan fries. 2 kali saya goreng fries untuk dia. Nak mati lah. Dia kelabu. Kesian. Lepas tu ada pergi klinik ke? Sekolah kakak punya tu. Kalau saya awak, saya mesti pergi hospital. Sebab nasib saya tak jatuh. Sebab Fatimah kan expert. Sebab dia naik basikal berdua. Tak pukul 1. Cepat ni. Nanti I tak nak main tak dengan korang. Sebab I nak buat homework Cina. Okay, Abu, bagusnya nak buat homework. Good. Nanti balik sekolah comfort tak apa je lah buat homework. Kan? Tadi tu kawan I minta biscuit tak banyak. Hmm. And then dia give me I this. Duit. Ya ke? Kenapa bagi duit? Tak tahu? Aku tahu. RM10 pula tu. Ya Allah, mak dia tahu ke tidak? Kalau tak tahu, mak dia tak tahu pun. Dia bagi kawan dia Jelly duit. tu nanti tersongkut dekat tak ada tu. What is this? Fari, hi Fari. Good afternoon, Fari. Good afternoon, Fari. All say good afternoon, Fari. Good afternoon, Fari. Nak. Tak nak dia cakap. Apa dalam Chinese apa? Oh, I Fahuli. Tuan. Betul? Oh, I Fari. Squishy lah. Squishy dumpling. Saya selalu suka tengok orang ni tau. Orang ni dah lah viral. Viral? Fatimah okey ke? Sihat sikit dah? Belum lagi sihat weh. Tadi tu kau. Ha? I masih batuk lah. Tak tahan dah. Ni minum air kelapa tak? Botol you lah Tina dah. Minum air kelapa Minum, tak? minum. Kalau you boleh minum banyak-banyak air kelapa. Kenapa minum banyak? Ibu kita tak kasih banyak. Kasih lah bu. Botol ni tertumpah. Benda kalau kita demam. Tengok ni. Benda kalau kita demam sangat kita kena minum banyak sangat ke? Air kenapa? Minumlah Lihat, until lihat. you feel better. Sini ada lagi. Sini ada tau. OMG.
Abu jatuh. Okay. Tunjuk dia punya tempat. Sakit ke Ilhan? parut. Tengok ni ambil. Slow kaki saya. Aduh, sakitnya. Tangan saya pun ada. Abu midnight. Slow. Abu excuse me, tak boleh tengok. Ow! Abu midnight. Bagus. You mean why you say me become sauce? Kalau Subisha datang, kita boleh tengok. Kita boleh tengok flamingo dan Subisha. Tapi tak suka. Dia tak datang. Tapi kalau dia datang pun mak dia cakap today bapak yang ambil. Bro. Semalam Subisha datang. Semalam saya tak datang sekolah. Malam Subisha naik kereta juga. Tak, ayah dia ambil. Abu. Saya pun tak kacau awak lah. Lima petang kita nak pergi Segi. Let's go. Dah solat asar. Macam-macam saya nak beli sebenarnya, tapi bajetnya kecil. Tengoklah, mudah-mudahan dapat beli ekstra lah. Dapatlah beli apa yang saya nak beli, mudah-mudahan. Esok hari Rabu 5.31 siap shopping. Walau Mantul. Bismillah. Laju ni. Dapat beli semua benda yang dalam list. Saya nak beli daging burger, patty burger dengan roti sebenarnya untuk diorang punya lunch besok, tapi tak cukup. So tak belilah. Besok masak apa tak tahu. Tak ada idea lagi. Oh, rasanya nak masak nasi ayam pun. Rasanya lah. Ya ke? Ya. Tapi daun pandan pun tak ada ni. I'm not ready for nasi ayam tomorrow. I don't think so. Cube ayam pun tak ada. Makannya esok telur dadar ke? Itu je, dia macam ulang-ulang kat situ. Telur dadar dengan apa ya? Apa ni? Kalau yang special sikit, Allahu Rabbi. Buat telur bistik. Tapi telur bistik tu macam makan masa panas-panas kan? Ke? Penat weh, fikir apa benda nak masak ni dah satu memerlukan energi yang sangat tinggi, sumpah. Nak masak apa? So kita ada ayam lah. Ayam, sawi, carrot, kubis, apa tahu lah. Penat lah tanya budak-budak ni. Ya Allah, makan apa esok? Roti ada. Roti untuk bekal okey lah. Tak adalah untuk lunch makan roti. Tak mungkin lah. Awal saya ni 5.36 dah sampai dah. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Hari ni balik rumah diorang. Mak diorang ada. Abu boleh nak masuk ke? Baik-baik. Yang duduk depan. Ada orang beli aiskrim ke? Ke? Oh, hari makan aiskrim tak sihat. Ya Allah, Fatimah. Abu kat mulut dia pun comot Abu. Dia baru makan aiskrim. Sebenarnya I tak batuk dan semua. So dia boleh makan aiskrim lah. Ya ke? Tu Fatimah. Abu esok nak makan apa? Ha? Tiba! Fayat. Mana kawan dah? Tak ada. Apa? Kau ni
Kawan siapa? Apa yang cakap? Ha? Bola. Kereta. Boleh. Good, besok tak jadi. It's okay, tak apa. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Bu Zaini. Balik rumah. Hari Khamis I datang main aunty. Rumah amal. Sebab ada mengaji. Okay. Oh, maksudnya lepas ambil you terus pergi rumah Amal lah kan? Ya. Abu pergi Kafar Khamis. Ya. Kakak. Kakak ada sukan kan? Ada training. Nanti nak tanya Mami, Abu pergi Kafar juga ke tak? Kalau Abu pergi, banyak trip nanti kena buat. Macam Fatimah, you nak makan apa esok? Bagi buat aunty idea sikit. Burger. Aunty pergi kedai tadi, tak cukup duit nak beli burger. Tak apalah, nanti tengok. Aunty pun rasa nak buat burger juga sebenarnya. I mana boleh makan burger? Boleh. Tak boleh pula. Hari tu je kot. Orang lain semua okey je. Ke you tak nak ke? Tak payahlah. Nanti fikir benda lain lah. Apa ya? Burger nanti Nanti tak cukup duit nak beli burger lagi. Fatimah, you tak sihat. Batuk-batuk makan aiskrim lagi. Rasa semua. Ni? Kan? Lambat dah baik. I dah semua dah. Ya, tu lah. Ada dua. Nak satu boleh lah. Mana hati Mami ni? Mami kakak kan jangan aiskrim macam dua. I nak tengok ada abang I tu tak ada. Kalau tak ada kita boleh main bola dengan Abraham. Apa kalau abang you ada tak boleh main bola? Boleh. je. Ibu kita selalu kasih. Mestilah kasih. Bagus main petang-petang tu bagus. Adalah kawan I sepak tinggi-tinggi pula. Baik-baik tau. Jangan kena rumah orang. Jangan kena kereta orang. Tak. Fikir dulu sebelum nak tendang tu, tengok dulu kiri kanan. Alamak, Kita selalu main dekat padang. Padang tak ada kereta. Nanti yang ni pokok apa? Kelapa kan? Kelapa, coconut tree. Burger. Sebenarnya dia dekat rumah I ada meat je. Ya ke? Tak apalah, itu untuk yang makan kat rumah lah. Nanti kan kena lah beli yang lain. Mami hari ni kan tak ada kerja. Dia balik lambat. Mami kata Mami ada kat rumah lah. Mami kata Mami ada kat rumah. Ambil you cepat-cepat makan aiskrim. Abu nak. Takut. Betul lah, tak tahu kalau tiba-tiba Mami tak ada. Mami cakap Mami ada kat rumah. Cakaplah boleh. Taruh. Okey, pandai. Kalau la, L. L. Kalau ma, L. M. Kalau na, N. N.